Waktu yang kebanyakannya anak-anak kita akan jauh daripada Al-Quran. Maksudnya dah biasa dah mengaji, tiba-tiba terputus. Iaitu ketika mana dia menjejak ke sekolah menengah. Sebab apa saya kata sekolah menengah? Berbeza dengan sekolah rendah. Sekolah rendah ni dah jadi satu waktu yang kebiasaannya ataupun trend anak-anak kita belajar Al-Quran sampai ke darjah 6. Tiba-tiba terputus sebab masuk sekolah menengah. Kebanyakannya. Sebab bila sekolah menengah ni, waktu sekolah makin panjang. Bila makin panjang, campur pula dengan aktiviti-aktiviti sukan yang sangat-sangat banyak. Termasuk kurikulum tu lah kan. Sampai dah tertinggal Al-Quran sehingga 4-5 tahun pun ada. Sebab tu bila mak ayah yang hantar anak sekolah menengah ni pergi kelas mengaji, saya sangat-sangat respect, saya sangat-sangat bangga sebab dia masih lagi dalam pengawasan. So bagi yang dah tertinggal ni kan, bila dia nak belajar balik nanti waktu dewasa, dia akan jadi lagi struggle berbandingkan orang yang dah biasa baca tadilah. Kalau orang yang memang amal kan tak apa, walaupun dia tak masuk kelas mengaji tapi dia biasa baca. Sebab tu kadang-kadang kalau kita masuk kelas mengaji ni, ada sebenarnya dia bukan setakat nak baru belajar je, bukan baru nak belajar, baru nak mula, tapi nak biasakan amalan mengaji Al-Quran tu sentiasa mengalir, dia tak putus. Sebab tu kalau satu amalan tu putus kan, memang jadi susah bila kita nak mulakan balik, melainkan ada satu kesedaran yang besar buat diri masing-masing. So bukan untuk pelajar sekolah saja, untuk orang dewasa pun kalau dah konsisten mengaji, jangan sekali putus. Kalau rasa video ni bermanfaat, boleh share.